piting na rapi rambut na rin boleh pakai. Buyun no kamu pinjam piting. Kalau model itu yo kemari betul ini. Cuman aja pasan mama. Iya ma, tapi Baraja harus pakai HP ma. Kalau nggak pakai HP nggak bisa naik kelas ma. Mandi. Masih tekan naik dan mau ira. Acar rumah mantu ya. Wala ingin rumah mantu. Tapi sedang kesusahan lagi nih. Nakkan kecilnya orang lain nak mau mantu. Dia cik calik pitih-pitih kok laduh di bawah kasu. Mana aku laduh pitih. Jadi bahas Susi jalan keluar masalah buyung ya. Sedap yang jalan tengah ya. Oi, sana lah ya. Oi. Payah nak pian nama. Tu iyo. Dia mencet terus dengan ikhlas. Eko cara ya. Yo mah. Pian nama kan? Patut lah. Oi. Alah. Aduh, orang lah yang sangka. Kau sial tadi tu. Wah panik mikir Niko. You panik lah memang berdua-dua. Yo, pada mana-mana sana. Cak main duduk lah. Main tak? Main suka. Alah. Main duduk. Tapi awak mikir masalah buyun. Ya lupa. Tah, sanak kau nyajak lah main ludo. Iya, nak memang awak macam Iya. ni. Dah itu dah. Kini ko mah, kumpul si pitih bara di sangku kalian, tua kumpuan, eko cari tambahannya. Pelah, pun lain. Sikun. Kah, ni umi dua. Sebanyak eko anak dapat ke? Cantik anak ibu. Alah mandi anak ibu. Sama ibu badan ya. Gadis bananya. Semana sayang ibu. Ibu, Iya, lah siap anak ibu mah. minta piti bu. Pengen mengaji ralai. Iya bu. Ya ada ibu piti kah? Kalau ya ada ibu piti 2000 nak. Ambil lah nak. Kasih ya bu. Aira pai lah ya bu. Iya nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elok-elok di jalan nak. Dia balik sana. Segitu ada piti kami ya. Enggak sana. Dia celik ke apa? Menurut pandang awak sana, amak sana kan orang paling kaya di suku rumah.
Masa iya nak sana dalam Bu Yun? Alah you cuba dek Bu Yun tu minjam kat mau sana. Dah dapat dah. Awak saya nak lanjut tim ibu sehari ni. Tadi duduk sembang. Ndak itu dah sana. Kalau nak bisa secara kasar, awak cuba secara lunak sana. Oh iya nah. Dah fikir dah ide tu dah. Bagus je tu. Awak ada ide sana. Awak jual pek seseorang wah. Karambi. Tu kalau buat jual apik, tu jual apa apik awak lain? Tak ada masuk akal. Dia jual nak sana. Boleh jual pek. Jawab apa? Tandang selah kau pay awak aduh ah. Jual sepe sana tu, kau pay awak. Mana ludo ah. Pinjaman. Tapi dia jual pek bersama-sama. Mana cik sana dah. Awak ada rencana sana. Awak ada rencana kadang wah. Kan setiap manusia kan ada rasa ibu tu sana. Awak cuba dengan ceramah-ceramah ke mak sana tu. Mana tahu sana tak buka hati biko sana. Aman. Lemon. Santai tak lu. Cucu bona. Rapi! Iya mah. Oi, Rapi. Ha. Mampak nak jebak mak lah. Rasik mencari tadi ya. Ada sebut orang. Nah tu yang pakai itu nak jilbab. Undi, mak kok setia kau mana mau ini kok. Allah. Lalu, maka Allah akan meringankan dan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam kesulitan. Di sini ulama mengatakan terutama masalah utang, maka Allah akan memberikannya kemudahan di dunia dan di akhirat. Kapan orang utang dengan kita, lalu kita mudahkan dia untuk meminjamnya, mudahkan dia juga pada saat membayarnya, memberikan tenggang waktu atau memaafkan, masuk dalam masalah ini. Oh iya, deh kuncinya nak lupa. Masan kau pada tu sentuh masa nak. Kira kunci. Kari stek. Nah, dia Mariana. Al-'abdu fi auni akhi. Barang siapa yang meringankan satu kesulitan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, hilangkan kesedihan dia dengan cara apapun selama itu halal, Di masa nak Allah akan meringankan dan Tak menghilangkan tersentuh kau lah, full kesusahannya pada hari suara. kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang Iya. yang Ma. dalam kesulitan, Mama. Ayu, leh gua. Anak elok mangari itu. Angkat tak pitih kah? Lama lagi pakai pitih ni mak. Indah piti lanjut mah. Aku salah meh madang. Mu sontak pe berleknya. Mu pele. Ang cing tu kau. Yang mengadu sih. Oh, nang lagu gua. Jadi awak kalau menyumbang lagu, ya organ gua pe berlek. Nyumbang lo. Deh, kau jangan nak taruh dah di sekolah gua. Kau kau rapi orang ah. Ni hendak buruk. Dah taruh di keramik orang. Kumuh Kau cuba rencana kedua lagi lu pada dah. Tapi kalau nak beraksi sudah bertemu sana, cuba sudah kedua sana. Cuba dia putar video kau di laptop. Mana tahu emak sana kau cari video tu kan, pasti tersentuh dia tu. Di laptop kau kan, polatan sih kau. Jadi kau amam tiba. Dapat Mudah sih berhasil lah. Belum berhasil rencana aku ya. Kau tungguin tiba lo. Tunggu lah. Sebentar pulang. Duduk. Yap. Duduk bisa ya. Sangat lo. Awak lo. Ya. Awak tu. Cik. Tak ada lah. 5 kali menang ah. Ya. Okay, contoh lah. Alah Farid. Ni ke? Dulu dia. Kamu mau pulang. Kau mek pelajar lah kau. Dia punya cowok mati mah. Kami-kami pernah punya awak cuma.
Di mana betul ya? Wajah putih di kamera kok. Gua pakai filter aja deh. Om tersama. Sana, cepet lah. Sampai. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. Assalamualaikum. Siapa yang meringankan satu kesulitan atau kesedihan seorang mukmin, Pintu disuruh tutup tadi. apapun Canggah sifatnya, ada. hilangkan kesedihan dia dengan cara apapun selama itu Laptop halal, psikolog ah. maka Allah akan meringankan dan Itu cacangah. kesusahannya Laptop pada psikolog di luar. Punya cilok orang wakal ada. memudahkan urusan Laptop seseorang ni hidup ya no. dalam kesulitan. Cik nak maham di lampu lah dia. Mengatakan terutama masalah pertama, maka Kok ceramah nanya memberikannya putar kau mah. kemudahan di dunia dan di akhirat. Ceramah lo. Kapan orang hutang dengan kita, lalu kita mudahkan dia untuk meminjamnya, Dan mudahkan sentuh, dia juga oke. pada saat Iya, membayarnya, oke, ya. memberikan tenggang So. waktu atau memaafkan. Habis dah. Yang sempat menangah lah mati kali. Mana ada suara sana? Entah lah. Rapi! Suruh lah laptop bang kuat. Ni cilok orang kuat. Gagal rencana sana. Susah lah. Iya, nah. Bayang. Ba. Berhasil. Rencana awak tu mak, nak pernah nak gagal tu. Berhasil tu lah tu mak. Apa nak berhasil di sana? Gagal kan duanya. Itulah. Gagal kedua. Berarti ganti batu mak sana. Itu dah. Waduh, kau rencana terakhir sana. Kau mudah berhasil rencana sana. Apa rencana ketiga tu sana? Iya. Jadi rencana awak ikut sana. Jadi wah. Menyapu yo karajo. Ilo ko lah karajo alpek di kantu duduk. Kondak sekolah ko yo menyapu karajo. Sekolah tinggi sekolah tu lah di kantu duduk. Ibu pun tak betul pun belanja. Nak do pitih mah dua aja pola ko 2000 do pitihnya. Rencana untuk lanjut surau lo balai. Bu kan belanja pun hari pagi nak ada belanja tu. Lalu orang situ. Ko pitih 2000 nak tapi yo nak lanjut ikal surau kalau dua. Bu, sampai tu. Waalaikumsalam. Deh, yulah payah hidup orang gini lah. Untung awak lah aduh, lah agak berlebih tak. Ya Put. Lapar. Kau lapar makanlah Put. Put nak beli roti tapi Biti nak duduk. Kalau ada Biti 2000 panen untuk beli roti, kamu apa ambil ada Put? Sudah kok Kak. Makasih ya Kak. Kak belanja 2 lah, sekali 2 roti lah. Deh, sesintuh hatimu dan anak-anak tambah 2 tadi. Yulah payah hidup orang gini. Namun nyoba bagi berdua ya kawan ni. Ni ingat ilmu dia Bu Yun. Bu Yun nyum pitih kamu dah rapi ilmu. Beko kau ada Bu Yun sobok aku. Mau pinjam lah nyum pitih aku.
Berhasil lah. Kan? Berhasil kan? Yo, yes. Berhasil cara awak. Canak sih. Oh, kat sana ya. Utak tadi kok. Boyan. Assalamualaikum. Boyan. Waalaikumsalam. Mak Segeh, mah, TF mah. Mengaku rami-rami, aduh aku. Iko Boyan datang kami ke siku untuk bagi hadiah untuk Ira. Kami jadinya rajin sekolah, ke surau rajin lo. Terangah lembu batangnya juara lo di surau empat lembu. Atau Panjat Pinang. Panjat Pinang lah lo Segeh. Jalan Panjat Pinang tu laki-laki. Ini apa dosa mak? Marah apa Segeh orang? Panjat Pinang ba lo kok Mak Segeh. Tapis masuk lembu Boyan. Aku datang terangah lembunya juara tapis. Jadi ikut Bu Yuna seketik hadiah dari kami Bu Yuna. Agian Mak Segeh. Iya sabar. Nunggu Mak Segeh lihat dulu. Untuk ke Bu Yuna. Berang Bu Yuna. Undi, alhamdulillah. Terima kasih Mak Segeh, TF, kawan-kawan saudarahlahnya, anak TF guys. Terima kasih banyak. Iya Bu Yun, sama Bu Yun. Iya Bu. Sampai mampu. Waalaikumsalam. Oh, nanti pun nak Bu Yun lah. Kesana belajar mana tu? Mana orang Ira lah? Mengarah merami kau boh. Iku Aira, Mak Segeh, TF, Bang Dagil, jo kawan-kawannya sama-sama. Aduh magi hadiah untuk Aira. Ku anak calik dana. Apa bu kasih ya bu? Kak ibu minta mau kasih dana, minta mau kasih ke TF tua, ke Mak Segeh, ke Bang Dagil tu ke abang-abang tu nah. Abang tu nah lah magi hadiah ke Aira mana. Kasih ya teh, kasih ya Mak Segeh, kasih ya bang abang. Ayo Ira, sama-sama. Yo, rajin maraja ya Ira. Tolong ibu di rumah guys. Tu cik lai. Kalau nak apa tu pikir sana. Apa ni bakat tu dia main apa. Guna nak perlu lo. Kerajaan nak perlu lo. Lah sehingga bakat tu baru kok main game, kok main nama tok sama. Itu nama lo. Tu. Itu pesan mamaknya. Nak tak? Nanti dah tak sampai nak tak? Dia tu, kabar rapi dan tak mau kasih. Ayo. Kita mah. Mau tu tak? Pitih lanjut rapi nah, bapak tuang sare selama setahun. Itu pitilan juga tu mah. Tu jual lanjut ni mah. Antum mudra, tulisan anak. Ya, pil. Kira dia. Try to hop on a cloudy day. Do everything good and never stop to pray. The wings of the dream I need a big change. Then wake up and run so far, far away. I was so I won't stop, never.